Sedap. Oi, sedap kan makan kedai tadi? Sedap. Itulah I recommend kedai tu. Kawan I cakap sedap. Nak repeat. Eh? Lapar lagi. Apa Apa kamu ni Arif? Tak. Ni. Tu. Nampak tu. Ada beg baru. Tunjuk sikit. Baru sampai. Memang style. Macam Korean. Yes. Memang opah. Tak apalah, tapi beg ni tak sesuai dengan you. Hah? Asal tak sesuai pula? Beg perempuan. Mana ada? Ini kan tengah trend ni. Tak sesuai lah, Man. I rasa orang lain okey, tapi untuk you memang tak sesuai lah. Korang ada tak kawan-kawan yang macam ni? Yang kita panggil nama dia Joy Killer. Tak boleh nak tengok orang lain happy sikit. Sekarang ni kita orang nak pusing-pusing area sini, nak tanya pula apa orang lain punya reaction kalau dia berjumpa dengan orang-orang perangai macam ni. Tengok kan dah merajuk. Allah, Aiman. Hai guys, hari ni kita bersama dengan Saya Iqmal. Farisha. Irfan. Saya Iman. Aina. Okey. Aina, hari ni kita nak membincangkan topik Joy Killer. You pernah dengar tak perkataan Joy Killer ni? Pernah? Okay, so you tahu tak apa tu Joy Killer? Joy Killer ni orang yang suka merosakkan suasana. Nampak tak? Orang yang tak boleh tengok orang lain happy. Jadi, I nak tanya you. You pernah tak berada di dalam situasi yang macam ni? Di mana orang tu menjadi Joy Killer? Pernah je macam apa-apa kita share pasal kita punya happiness kan. Ada je benda yang dia macam Tak puas hati? tak puas hati, nak cakap itu, nak cakap ini, nak Macam apa compare kan. contohnya? Contohnya macam apa-apa kita dapat achievement, sebab beli kereta ke whatsoever, bila kita share ada je macam alah. Contoh kalau kita beli kereta biasa-biasa je, orang akan macam maybe je pun. Tak boleh tengok orang lain happy. Tapi itu adalah satu achievement kita kan. Kita sebagai kawan, kita sepatutnya merasa bangga lah dengan kawan kita. Not nice guys. Itulah kalau tadi. Pendapat korang tentang seorang yang joget, adakah dia ni macam dengki ke, apa ke? Saya je tak tahulah nak katakan dengki ke apa, sebab kadang-kadang saya fikir benda tu mungkin saya cuma overthinking. Tapi kita dapat rasa benda tu sebenarnya joy killer. Okey, faham. Dia rasa tak sedap lah kan. Okey. Kalau macam Syamina sendiri? Kalau dari saya, dia macam tak boleh nak buat kita happy lah. Sebab dia tak dapat benda apa yang kita rasa. So untuk untuk buat kita down, dia akan jadi joy killer lah. Maksudnya dia lebih kepada jealous je lah sebenarnya. Kita dapat, dia tak dapat. Lepas tu kau nak bising-bising kenapa? Itulah sepatutnya kan. Sebenarnya dia macam, aku tak dapat attention lah. Macam dia ni macam, tak boleh ni, aku nak rosakkan mood dia hari ni. Macam tu. Okay, Joy Killer ni sometimes kita tak tahu orang tu sedar ke tak sedar apa yang dia buat lah. Tu bagi saya. Sebab Joy Killer ni kalau orang Melayu kita faham, dia memusnahkan situasi tu kan. Keadaan tu. Lagi-lagi kalau kita kerja dalam tim yang dalam event ke apa ke, dan bagi saya benda tu sangat tak baik lah. Dia negatif lah untuk semua orang. Dia macam bagi negatif vibe lah, orang tengah happy-happy tiba-tiba datang Betul. hancurkan happy-happy tu. Betul. Pernah. Pendapat you untuk orang sebab yang macam Joy Killer ni, maksudnya dia macam tak boleh happy dengan orang lain. You rasa macam mana orang macam ni? Pendapat you, kenapa orang tu macam ni? Maybe sebab dia rasa diri dia lebih hebat kot. Formula. So dia rasa dia hebat, so dia macam apa yang you ada, I ada. Macam tu. Betul. You rasa dia hebat. Tak patutnya rasa macam tu. Dia sombong lah, orang kata sombong. A bit lah. Mesti ada. Takkan tak ada. Cuba share sikit. Macam I kerja kedai perfume kan. Okey. Macam I baru beli perfume ni. Lepas tu semua kata wangi. Dia seorang dia kata, benda bau ni bau macam orang tua macam tu lah. Itu memang tak best tu bang kan. Dia memang potong senyum mood lah. Betul. Okey, apa pendapat abang pasal orang yang perangai macam ni? Pendapat saya kita kena bendung lah benda ni. Budak-budak macam ni kita tak boleh berkawan dengan dia. Biar dia elok kita buat hal kita dululah. Dia tu kita just tolak je tu. Betul. Okey. Orang negatif ni kita kena cut off terus. Betul bang, bagus. Saya nak belah-belah. Kita beli cantik barang tu kan, contoh kan. Betul dia pula tak terima benda tu, dia macam support lah sikit kan. Sikit je. Tak banyak apa support tu, sikit je. Betul. Tak susah pun nak buat orang lain happy sekejap.
Saya ni jenis yang malas cakap banyak, so saya gerak kot. Gerak je. Sebab nak cakap lebih-lebih pun Tak nanti pun, Kang bukan faham sangat pun dia. nanti jadi gaduh pula kan. Betul, Kang jadi gaduh bertumbuk pula. Kang dah bertumbuk lain cerita kan. So kalau bagi saya, kalau kita bersosial ni mustahil lah kalau kita tak jumpa orang macam ni kan. Betul. So selalu kita mesti akan jumpa ada. orang macam ni. Kalau bagi saya jenis malas nak gaduh-gaduh. Saya raikan je lah apa yang pendapat dia apa semua. Kita raikan, kita diam je lah kan. Sometimes kita tak tahu kan, bukannya semua orang suka kawan dengan kita kan. Tapi bila ada nak kawan tu kita raikan je lah. Macam tu. Nampak? Abang ni baik, Abang Irfan baik. Okay, kalau joy killer ni ada je antara kawan-kawan saya. Tapi kita orang still berkawan. Sebab saya rasa saya je overrating. Dan saya selalu macam kat dengan dia je. Sembang dengan dia. Saya akan macam gosip dengan dia je. Okey, faham. Dia akan macam react dengan apa yang macam, "Dia tahu tak kawan lu ya dah." Oh. Dia bagi reaction macam Alung ni patutnya dia akan cakap macam suruh buang kawan. Oh. Tapi kita sebenarnya kawan tu okey, cuma dia punya kadang-kadang dia punya attitude yang macam tu yang buat kita rasa tak sedap kan. Tapi still kawan lah. Bagus tau dia ni sebab dia positif punya orang tau. Alright, so macam Syamina sendiri apa yang awak akan buat? Kalau bagi saya ignore and cut those people because for me those people are toxic sebab my happiness is my priority. Betul? So kenapa I nak kena kisah pasal pendapat dia kan, sedangkan I tak pernah minta pun dia punya opinion. So I just cut them, but at the same time just be friend with them, tapi kawan biasa je. Faham. Kalau saya memang akan cut off je. Cut off je. Sebab? Sebab rasa macam tak worth it pun duduk dengan orang yang negatif vibe. Betul. Sebab makin lama kita stuck dengan dia tu makin sakit hati kan. Betul? Saya kalau dia cakap macam tu, mula saya diam dulu. Tapi kalau dia lebih, nak kena lah. Bila dia cross the limit, baru dia tahu siapa kita. Diamkan diri and jauhkan diri lah. Menjauhkan diri daripada dia lah. Betul. Sebab joy killer ni tak boleh nak buat apa. Betul. Nak tegur takut kena marah. Betul. Betul. Okey, Rip. So kita dah dengar tadi kan diorang macam mana tadi. Ada yang diam, ada yang marah balik, ada yang sampai nak bertumbuk pun ada tadi kan. Tapi macam aku sendiri, kalau jadi kat aku pun macam akan diam je lah. Sebab dia pun kawan-kawan kita sebenarnya, bukan orang lain pun. Betul. Kalau kawan-kawan kita tengah nak happy, let them be. Sebab kita lagi bagus kita tumpang bahagialah. Betul. Atas diorang punya happiness tu. Betul, tak baiklah dengki-dengki kan. Betul, tak baik. Sebab kita nak kawan, kalau boleh nak kawan lama. Betul. So, sampai di sini saja video kita kali ni. Jangan lupa untuk like, subscribe dan kalau korang ada pendapat, korang boleh komen dekat bawah guys. See you guys on the next video. Bye bye.